pun tiba di pekarangan PICC dan akan dijemput masuk untuk bersama-sama dengan kita di kawasan sambutan ulang tahun ini sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, Yang Amat Berhormat dijadualkan untuk bergambar di luar Dewan sebelum masuk dan memulakan acara rasmi. Dipersilakan hadirin yang masih berada di luar Dewan dalam pada itu untuk masuk dan mengambil tempat duduk. Hadirin sekalian, kita akan mulakan majlis sebentar sahaja lagi.
Hadirin yang dimuliakan, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, dengan diiringi Dev-Dev kehormat. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan media di pentas, dipohon memberi laluan agar dapat dimulakan atau secara rasmi. Hadirin yang dimuliakan, dipohon untuk terus berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu korporat Jabatan Audit Negara dengan diiringi kumpulan choir Simfoni Audit Jabatan Audit Negara.
Seterusnya, Dev-Dev kehormatan hadirin sekalian dipohon untuk kekal berdiri bagi bersama-sama melafazkan Ikrar Rukun Negara. Dijemput Encik Eddie Herman bin Zaidil dan warga kerja Jabatan Audit Negara untuk memimpin bacaan Ikrar. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Terima kasih Dev-Dev kehormatan hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Hadirin yang dimuliakan, sebelum majlis kita dimulakan pada pagi ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Haji Ehsan Muhammad Hosni, Imam Besar Masjid Negara untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami bermohon kepadamu agar dikurniakan kelancaran Majlis peluncuran sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara 2026 dengan penuh kesungguhan, seiring mandat dan amanah, berteraskan integriti dan accountability. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, anzil alaina rahmatan min indik, tahdi biha qulubana, wa tajma'u biha syamlana, wa tawaffana wa anta radin anna, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا المجلس وشر ما فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ehsan Muhammad Hosni, Imam Besar Masjid Negara, di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam 120 tahun Jabatan Audit Negara. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari bin Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Yang berhormat Datuk Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi. Yang berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara. Yang berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan,
Yang berbahagia timbalan-timbalan menteri, yang berbahagia ketua-ketua kementerian, Persatuan Alumni Audit Negara, rakan-rakan strategik, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kerajaan dan negeri, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi yang berbahagia ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bersempena dengan majlis peluncuran sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Untuk makluman para hadirin sekalian, tahun 2026 menandakan genap 120 tahun penubuhan Jabatan Audit Negara sejak ditubuhkan pada tahun 1906. Sepanjang tempoh ini, Jabatan Audit Negara telah memainkan peranan penting dalam memastikan tadbir urus kewangan negara dilaksanakan secara telus, berintegriti dan bertanggungjawab. Hadirin sekalian, untuk menyampaikan mesej dan arah tuju dengan lebih lanjut, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersila Yang berbahagia Datuk Seri Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara untuk menyampaikan ucapan aluan. Terima kasih saudara pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari bin Abdul, Yang Dipertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi, Yang Berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan dan Negeri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini bersempena dengan majlis peluncuran sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Yang Amat Berhormat, awal tahun lepas, Yang Amat Berhormat bersama-sama kami warga JAN untuk peluncuran e-Self Audit pada 6 Februari 2025. Yang Amat Berhormat baru-baru ini tegur saya, saya lebih cantik pada ketika itu. Tahun ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri kelihatan lebih segak daripada saya. Jadi terima kasih Yang Amat Berhormat kerana sudi bersama kami sekali lagi pada awal tahun ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, a wise man once told me, in Allah we trust, all others we audit. Jadi selaras dengan pegangan tersebut, alhamdulillah, selepas peluncuran e-Self Audit pada bulan Februari tahun lepas, Jabatan Audit Negara telah pun selesai mengaudit ke semua 1,856 badan lain termasuk syarikat kerajaan yang diwartakan. InsyaAllah, hasil laporan pengauditan e-Self Audit ini akan dibentangkan buat julung kalinya di sidang Parlimen pada bulan Februari kelak. Bagi memperkasakan lagi gerak kerja Jabatan Audit Negara, pada hari ini kami amat berbesar hati kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri sudi meluncurkan pendigitalan perkhidmatan Jabatan Audit Negara atau PPJ yang merupakan satu lagi inisiatif transformasi penting jabatan untuk memperkukuhkan lagi pengurusan kewangan dan accountability negara. PPJ yang telah dibangunkan sejak 2 tahun yang lalu kini akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun ini mengguna pakai peruntukan yang diluluskan dan kapasiti dalaman. Melalui PPJ, keupayaan JAN akan diperkasakan dengan memanfaatkan keupayaan teknologi data analitik, data raya serta kecerdasan buatan AI yang menyokong pengauditan agar lebih komprehensif, pantas dan responsif sambil menjamin integriti serta keselamatan maklumat yang optimum. Malah, Jabatan Audit Negara telah menubuhkan War Room Audit Negara sebagai fasiliti sokongan kepada inisiatif PPJ dan setiap pejabat JAN di negeri-negeri akan menyediakan fasiliti yang sama menggunakan peruntukan dan fasiliti sedia ada. Antara komponen PPJ termasuk sistem e-Self Audit yang telah dilancarkan pada tahun lepas, sistem Auditor General Dashboard atau AGD 3.0
yang akan dinaik taraf kepada versi 4.0 pada tahun ini, sistem pembangunan modal insan atau SPMI yang telah go live pada bulan Oktober tahun lepas bagi menyokong perkhidmatan dan kompetensi pegawai-pegawai JAN, audit data warehouse yang telah mula digunakan dalam kerja pengauditan pada tahun ini dan juga sistem e-audit 2.0 yang merupakan proses pengauditan secara digital yang akan dinaik taraf kepada versi 3.0 pada tahun ini. Justru yang amat berhormat, pelaksanaan PPJ ini adalah menyahut aspirasi yang amat berhormat untuk mengguna pakai pendigitalan dan teknologi dalam memperkasakan perkhidmatan sektor awam. Transformasi digital ini menandakan anjakan paling signifikan dalam sejarah JAN sekaligus mengubah lanskap pengauditan sektor awam ke arah sistem yang lebih berasaskan data, telus dan beroperasi secara real time atau masa nyata. Yang amat berhormat Datuk Seri dan para hadirin yang dihormati sekalian, dengan hanya kekuatan 2,000 lebih pegawai, Jabatan Audit Negara menjadi nadi, semak dan imbang negara, memastikan 1.6 juta penjawat awam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan penuh berintegriti demi rakyat dan negara. Dalam menjunjung amanah ini, terima kasih kami ucapkan kepada rakan-rakan strategik kita, khususnya firma-firma audit swasta yang telah memberikan komitmen dan kerjasama yang berterusan kepada JAN. Pada hari ini juga, majlis kita turut diserikan dengan kehadiran sejumlah besar mantan pegawai-pegawai kanan Jabatan Audit Negara, termasuk ahli-ahli Persatuan Alumni Audit Negara atau ASNA yang kebanyakannya telah berkhidmat lebih 30 tahun di JAN. Terima kasih atas kehadiran yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Yang berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati sekalian, audit bukanlah mencari salah. Sebaliknya merupakan instrumen penting untuk memacu penambahbaikan dan mencipta impak bermakna kepada tadbir urus sektor awam. Melalui pindaan Akta Audit 1957 yang diluluskan pada tahun 2024 setelah 33 tahun tidak dipinda, ianya telah memberi mandat kepada Ketua Audit Negara untuk melaksanakan susulan audit. Pelaksanaan susulan audit melalui platform AGD telah dapat menanggani harapan pemegang taruh terutamanya rakyat terhadap tindakan penyelesaian isu-isu berbangkit oleh kementerian, jabatan, agensi dan syarikat kerajaan. Penyelesaian isu secara berterusan ini telah memberi impak yang positif kepada kerajaan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Audit sebenarnya dekat dengan rakyat. Sebagai contoh, hasil audit terhadap projek bekalan air luar bandar di Sarawak pada tahun 2024 telah memberi impak positif kepada lebih 1,400 penduduk di Kampung Lubuk Punggur dan Kampung Intinggan Samarahan yang kini menikmati bekalan air bersih berterusan. Bukan itu saja, pengauditan juga telah membawa penambahbaikan kepada infrastruktur jalan raya, perumahan rakyat termiskin dan penyediaan jalur lebar di sekolah-sekolah luar bandar bagi memastikan peruntukan rakyat digunakan secara optimum. JAN juga telah melaksanakan pengauditan berimpak dengan membentangkan laporan pengauditan bertema buat pertama kalinya terhadap pengurusan hutan dan impak kepada alam sekitar yang telah dibentangkan pada tahun 2023. Kehadapan, selaras dengan aspirasi kerajaan madani, Jabatan Audit Negara akan terus melaksanakan pengauditan lebih berimpak tinggi bagi memastikan setiap dasar dan perbelanjaan wang awam benar-benar mencapai nilai untuk rakyat dan negara. Pada tahun ini, JAN akan meneruskan pelaksanaan pengauditan yang lebih berimpak seperti menilai penghasilan semua projek program Matlamat Pembangunan Lestari atau SCG di Malaysia. Ini adalah sejajar dengan tema sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara, iaitu menjunjung amanah, audit berkualiti, meningkatkan accountability. Akhir kata, saya ingin merakamkan sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami semua kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas kesudian menyempurnakan Majlis Peluncuran Sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara dan juga fasa pelaksanaan pendigitalan perkhidmatan JAN. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara, di atas ucapan aluan sebentar tadi. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri kembali ke tempat duduk. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, sepanjang legasi 120 tahun JAN sebagai benteng ketelusan negara, JAN terus komited memperkasa reformasi pengauditan melalui agenda pendigitalan perkhidmatan dan kecerdasan buatan. Ia merupakan inisiatif teknologi dan kepintaran audit yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bermula tahun 1906, Jabatan Audit Negara kekal teguh sebagai benteng accountability negara. Kini, melangkah 120 tahun, JAN terus membuat reformasi pengauditan melalui pindaan Akta Audit 1957. Mandat JAN diperkasakan demi pengurusan dana awam yang lebih telus dan bebas. Ini adalah evolusi sebuah amanah. Reformasi pengauditan melalui teknologi. JAN terus memperkukuhkan pendigitalan melalui pendigitalan perkhidmatan JAN yang terdiri daripada komponen-komponen ini. Kita ada sekarang dengan pendekatan sistem e-sel audit yang juga menggunakan pakai kecerdasan buatan atau AI yang telah dimulakan sejak bulan November 2024. Inisiatif pendigitalan ini bukan sekadar transformasi dalaman, malah mengangkat Malaysia ke persada dunia melalui inovasi AGD yang diiktiraf antarabangsa. Seiring agenda pendigitalan, JAN memanfaatkan analitik data raya dan kecerdasan buatan bagi memastikan audit yang lebih pantas, tepat dan berimpak tinggi. Jabatan Audit Negara komited untuk memperkukuhkan tadbir urus kewangan negara melalui pendigitalan. Reformasi pengauditan melalui PPJ telah memberikan impak signifikan terhadap ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat. Setakat 21 Januari 2026, Jabatan Audit Negara telah berjaya membantu kerajaan mengutip hasil berjumlah RM777.06 juta, iaitu peningkatan sebanyak 145.37%. Di persada dunia, pengantarbangsaan JAN terus diperluaskan melalui kolaborasi strategik dan peranan sebagai pengerusi dan ahli di pelbagai peringkat. JAN telah meletakkan standard pengauditan Malaysia pada tahap yang disegani serta mengukuhkan kepimpinan Malaysia di peringkat serantau dan global. Melalui pengukuhan perspektif antarabangsa, Jabatan Audit Negara terus meningkatkan keyakinan pelabur global sekaligus menjamin kestabilan ekonomi yang lebih mampan untuk masa depan kita semua. Transformasi audit JAN turut memberi impak kepada rakyat dalam mempercepat pelaksanaan, memperhebat reformasi. Pada tahun 2026, JAN meraihkan 120 tahun kegemilangan dengan pelbagai program berimpak tinggi. Jabatan Audit Negara 120 tahun. Menjunjung amanah, audit berkualiti, meningkatkan accountability. Hadirin sekalian, untuk acara seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meluncurkan sambutan 120 tahun dan pendigitalan perkhidmatan Jabatan Audit Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara Datuk Seri Johari Abdul, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Saudara Fahmi Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, Saudara KSN, Datuk Seri Wan Suraya,
ketua-ketua perkhidmatan, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat menyempurnakan majlis ini dan saya tambah sukacita kerana semalam Arsenal menang. Tak. Arsenal menang 2 tapi Manchester United menang 3. Sebab cucu saya marah betul. Ikuti juga perkembangan ni sebenarnya. Baik. Hari ini kita mencatat satu lagi kejayaan yang membanggakan kerana kita melihat prestasi Jabatan Audit Negara tambah cemerlang dan ini satu petanda yang baik bagi negara kerana dalam mengukur kejayaan suatu negara, apatah lagi di tingkat tahap ini, kita nak pastikan pengurusan dan tata kelolanya baik. Di antara ukuran pengurusan dan tata kelola ialah keupayaan kita mengaudit secara profesional dan bertanggungjawab. Dan oleh itu saya bagi Pak Kerajaan umumnya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih atas kejayaan cemerlang Jabatan Audit Negara. Pengalaman 120 tahun tentunya harus mendewasakan. Dan dalam tahun-tahun kebelakangan ini kita lihat ada lonjakan untuk memperbaiki dan memperkemas sistem termasuk pendigitalan dan memperkemas dari sudut pertanggungjawaban. Saudara harus faham bahawa pengukuran dan penilaian tentang audit ini dia terkait dengan pertanggungjawaban. Ya, memperkemas, memperbaiki agak lebih telus dan lebih bertanggungjawab. Dan sebab itu di dalam acara sebelumnya selalu saya kaitkan pengauditan ini dari sudut penyempurnaan tanggungjawab. Dan kalau ikut dalam tradisi Islam, itu dikaitkan dengan institusi hisbah, public duties, public accountability yang juga terkait dengan soal pengurusan, ketelusan dan tanggungjawab dan pertanggungjawaban. Maknanya bila kita audit, ya, seperti mana yang sudah dilakukan, ia menuntut kita bertanggungjawab, bukan sekadar membetulkan kira-kira, tetapi memastikan sistem dan pengurusan itu jauh lebih baik. Dia akan menyempurnakan tanggungjawab dan tugas kita dengan sendirinya mengangkat kedudukan sistem dan negara keseluruhannya. Saya tahu ini lebih canggih dan lebih rumit dengan pengalaman yang berterusan dan beberapa ikhtiar baru memperbaiki sistem audit dan pengauditan ini, dan saya percaya ini terus berlaku sehingga mendapat pengiktirafan di rantau dan juga di peringkat antarabangsa. Saya ingin terus memberi galakan supaya semangat ini diteruskan, ya. Dan apa dia keistimewaannya selain daripada sistem? Ialah kerana sekiranya sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang kita bimbangi sekarang ini tentang ketirisan, kecelaruan, penyalahgunaan kuasa itu jauh dapat dielakkan. Boleh diperbaiki andai kata kita dapat laksanakan sistem pengauditan ini secara berkesan. Dengan sendirinya, sebaik saja kita audit dengan sempurna, sukar ketirisan itu berlaku. Kelemahan dalam pengauditan umpamanya atau kelewatan melaksanakannya akan menyebabkan ketirisan, penyalahgunaan terus berlaku. Sebab itu saya alu-alukan sekali lagi langkah dan ikhtiar atau inisiatif yang bertambah yang diambil oleh ketua audit dan rakan-rakan di sini kerana dengan memperkemas sistem
pengauditan ini dengan sendirinya masalah yang membelenggu negara kita tahun demi tahun, ya, tentang penyelewengan dana, penyalahgunaan kuasa, ketirisan berlarutan itu dapat dikekang. Ya. Negara mesti diselamatkan. Dan di antara cara dan kaedah menyelamatkan ialah memastikan, ya, sistem pengauditan itu canggih dan menyeluruh. Sebab itu dalam beberapa tahun, 2-3 tahun ini, kita beri ruang yang semaksimal mungkin, ya, menerobos kepada semua jabatan dan sistem. Asalkan tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang sedia ada dan ruang lingkup bidang kerja kita, kita beri laluan sepenuhnya. Itu Suraya tahu sebenarnya pendirian saya kata beri ruang sebaik mungkin, ya, sebanyak mungkin supaya dapat kita segerakan dengan tahap kelajuan yang sebaiknya supaya dapat kita capai tahap yang membanggakan. Ini yang disebut reformasi dalam sistem pengauditan negara yang nampaknya berterusan, tetapi saya percaya sebagai manusia dan budaya yang menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik, ya, mencapai kecemerlangan, striving for excellence, maka kita cari lagi jalan-jalan ruang baru. Sebab itu umpamanya tahun 2024 kita perkenalkan undang-undang audit pindaan 2024 dan Parlimen meluluskan. Mencari ruang di mana boleh terus diperbaiki. Dan sebab itu saya ingin menggesa rakan-rakan di sini untuk tentukan umpamanya audit diteruskan tetapi mesti berorientasikan impak maksimal. Bukan sekadar menjalankan sebagai suatu budaya biasa tetapi supaya lebih berkesan dan hasil yang memberi manfaat kepada rakyat terbanyak. Keduanya harus disegerakan. Ya. Kalau kita kata kita baik, telus dalam sistem pengauditan, tetapi lambat, dia akan menyebabkan memberikan ruang ketirisan berlaku. Sebab itu, audit itu harus lebih pantas dan tepat. Ketiganya yang tak boleh kita remehkan ialah bagaimana audit itu dianggap kurang membebankan rakyat dan boleh mendekati rakyat. Harus difahami oleh mereka. Kadang-kadang sistem kita perkenalkan tapi dia rasa sangat membebankan. Ya. Kadang-kadang membebankan orang yang leceh dan itu soal lain. Ya. Setiap kali kita ambil langkah-langkah baru yang cuba memperbaiki, selalunya dibantah oleh orang yang biasa dengan sama ada kelembaban ataupun penyelewengan. Saya tidak masukkan begitu. Tetapi bagaimana boleh kita perkenalkan sistem baru yang tidak dirasa terlalu menekan dan terlalu mempersulitkan rakyat. Ini menuntut ketua audit dan seluruh keluarga jabatan untuk mendekati, memahami dan cuba menyantuni rakyat. Kerana ini saya anggap penting. Ya. Kita tidak mahu tanggapan bahawa sistem audit itu membebankan. Sistem audit itu mesti dijelaskan sebagai suatu langkah prakasa ikhtiar untuk memperbaiki. Kalau kita mahu negara ini terangkat kedudukannya, sistemnya jauh lebih berkesan dan efisien, lebih telus, lebih memberikan faedah dan nikmat kepada rakyat. Maka ujiannya ialah bagaimana boleh kita menyantuni dan memahamkan rakyat. Kadang-kadang kita lihat ada apa yang disebut kesenjangan, ada ruang
ada gap di antara cita-cita kita yang baik, niat kita yang baik dan kenyataan di bawah. Dan ini sedikit merunsingkan saya. Kerana dengan cita-cita yang baik, program yang baik, tetapi kurang dimengerti kerana kurang menyantuni rakyat dan memahami mereka, menyebabkan ada pertembungan di antara dua aliran faham dan rasa resah di kalangan rakyat. Jadi saya ingin syorkan supaya diteruskan. Saya tahu ada langkah-langkah diambil. Saya bangga dengan prestasi Jabatan Audit Negara ini. Jangan pusing. Tapi saya tentunya menginginkan supaya beberapa ikhtiar baru seperti kita lakukan pendigitalan, perkhidmatan, kita dah dan yang menariknya seperti kita saksikan tadi, ada yang turun sampai ke bawah, ya, supaya audit itu tidak dianggap suatu istilah yang menggerunkan, ya, iaitu maka kita harus turun menyantuni rakyat supaya mereka faham ini sesuatu yang sangat baik, sangat diperlukan dan akan menentukan tahap kemajuan kita dan penerimaan umumnya. Jadi sebab itu, selain daripada apa yang disebutkan ini, kita harus juga fokus untuk pendekatan baru. Apa lagi yang harus dilakukan? Ini yang penting, ya. Kerana ini sistem audit ini sistem yang dinamik. Kalau kita kekal dengan pemikiran dan tahap pencapaian lama, kita tak akan ke mana-mana. Jadi itu mesti ada satu keresahan yang secara positif. Macam resah bagaimana untuk perbaiki. Jadi kita ada harus pasukan yang selalu memikir, merenung, mencari jalan untuk perbaiki. Mana dia ruang yang memungkinkan kebocoran berlaku. Mana ruang yang memungkinkan tindakan itu agak lebih perlahan daripada biasa. Ini hal-hal yang saya ingin tegaskan. Selain itu tidak ada apa-apa pengumuman penting kerana dah Jabatan Audit ini dah lakukan yang sebaiknya. Jadi saya bangga dan tidak ada yang baru nak sampaikan. Dan oleh itu dia, kalau saudara-saudari lakukan yang sebaiknya, jangan harap jadi popular. Ramai yang marah. Samsu Azri KSN tahu. Kadang-kadang dengan kawan-kawan dia kata ini Jabatan Audit ni aduh banyak sangat kena, banyak sangat peraturan, strict sangat, cek sana, cek sini. Ya kerja Jabatan Audit. Kalau tak cek bukan audit namanya. Jadi sebab itu saya ingin menyuruh juga kawan-kawan kita yang lain supaya memahami bahawa kalau kita nak jayakan, ya, negara ini, nak pastikan ia lebih baik, nak mengelak daripada segala bentuk kecurangan dari sudut kebocoran, penyelewengan, maka kita tidak ada pilihan. Ya. Dan Ketua Audit tahu, kadang-kadang saya pun bila dengar laporan saya pun ya, resah juga. Ya. Kadang-kadang kena laporan itu tidak disenangi setengah pihak, kemudian harus diperjelaskan lagi dan mengelak daripada tindakan yang agak mengelirukan. Pelbagai masalah itu timbul. Tetapi yang akhirnya penting apa? Kita harus maju terus. Kita harus melangkah dengan lebih tegas dan berani. Dan kita harus memastikan negara ini dalam landasan yang betul. Dan ini memerlukan penyertaan semangat semua pihak, termasuk Jabatan Audit Negara dan rakan-rakan semua, bahawa kalau kita mahu pastikan negara ini mencapai tahap kemajuan yang membanggakan, kita tidak ada pilihan selain daripada menggerakkan seluruh kekuatan membawa perubahan sebaiknya. Ya. Jadi inilah yang saya nak sampaikan. Sekali lagi ucap terima kasih dan terima kasih juga berita baik kemenangan Manchester United semalam. Saya sebenarnya ini soal personal sikit. Saya memang ada
ada ketegangan sikit dengan cucu-cucu. Cucu saya sokong Arsenal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Persilakan Yang Amat Berhormat kekal berada di pentas ketika dan dengan itu dijemput Dev-Dev kehormat di baris hadapan untuk bersama-sama mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyempurnakan majlis peluncuran sambutan ulang tahun ke-120 dan pendigitalan Jabatan Audit Negara. Hadirin sekalian, 120 tahun yang lalu, Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan menggunakan pelbagai peralatan manual seperti abacus atau sempua, alat pengiraan tertua di dunia yang dipilih sebagai motif peluncuran hari ini. Ia melambangkan perjalanan transformasi audit daripada pengiraan secara manual ke era pendigitalan dan kecerdasan buatan. Dengan segala hormatnya, dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meluncurkan sambutan 120 tahun dan pendigitalan perkhidmatan Jabatan Audit Negara dengan kiraan 3, 2, 1. Amanah bukan sekadar tugas, satu tanggungjawab demi Nusa. Peranan audit itu disebut muhtasib. Bukan saja audit dari segi kewangan, tapi audit dari segi pematuhan kepada peraturan, pada prinsip-prinsip, mengelak daripada kecurangan, sama ada bentuk rasuah atau keterisan atau kecuaian. Jan komited memperkukuh accountability menerusi pemerkasaan pendigitalan dan kecerdasan buatan bagi menjamin pengauditan yang menyeluruh. Seterusnya memantapkan tadbir urus serta integriti nasional. Pendigitalan perkhidmatan Jan PPJ merupakan instrumen strategi bagi memperkukuhkan kredibiliti Jabatan Audit Negara dalam memperkasakan integriti pengurusan kewangan negara. Pengauditan Jan bukan sekadar rutin birokrasi, tetapi satu tuntutan bagi menjamin keberhasilan yang adil, memacu kemakmuran ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Jabatan Audit Negara 120 tahun menjunjung amanah, audit berkualiti, meningkatkan accountability. Dengan itu sempurnalah peluncuran sambutan 120 tahun dan pendigitalan perkhidmatan Jabatan Audit Negara menjunjung amanah, audit berkualiti, meningkatkan accountability. Dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dev-Dev kehormat kembali ke tempat duduk seketika dan bersama-sama dengan seluruh sidang Dewan untuk merakam satu gambar kenangan. Dijemput hadirin semua untuk berdiri dan kita rapatkan ke tengah agar kita semua dapat bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dev-Dev kehormat dalam momen bersejarah ini. Dijemput rakan-rakan media dan juru gambar rasmi tampil ke pentas utama bagi merakam gambar berkumpulan ini. Sama-sama kita beri tumpuan kepada rakan-rakan juru gambar di pentas utama. Dan tahniah diucapkan kepada Jabatan Audit Negara 120 tahun menjunjung amanah, audit berkualiti, meningkatkan accountability. Terima kasih kepada rakan-rakan media di pentas dan dengan itu hadirin sekalian, majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dan Dev-Dev kehormat di atas sesi bergambar sebentar tadi. Dan dengan ini selesailah sudah majlis peluncuran kita pada hari ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dev-Dev kehormat dijemput ke sesi lawatan reruai yang disediakan di belakang Dewan. Dengan itu, majlis mempersilakan. Satu hati walau berbilang bangsa kan bersama tawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan